Korang kalau tahu ni benda apa, mesti korang sezaman dengan aku. Alhamdulillah 2 minggu lepas, aku berpeluang melawat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz dekat Gombak ni. Kami disantuni oleh Ustaz Dr. Azhar. Sebenarnya surau bagi pelajar perempuan ni terkena banjir yang teruk. Walaupun banjir tu sejam je, tapi telah merosakkan kapet surau yang menelan kos sehingga RM40,000. Habis rosak almari-almari kegunaan dalam surau ni. Kapet pun masih basah dan kalau tengok ruang kerusi-kerusi kat luar ni semua untuk dikeringkan. Ini pula pejabat para guru-guru tau. Bayangkan kapet semua habis rosak dan situasi macam ni akan ambil masa lah untuk pengeringan. So cadangan untuk masa hadapan adalah untuk pemasangan tile. In case jika berlaku banjir macam ni, at least tidaklah rosak seperti kapet yang ada. Jadi sebenarnya bagi mereka yang berkesempatan dan berkemampuan, bolehlah bantu untuk Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ni yang terletak di Gombak. Kalau nak datang jumpa dengan ustaz sendiri pun boleh sebenarnya dekat sini. Dan boleh juga melihat kawasan dan apa yang perlu dibantulah. Ustaz juga berkongsi, Alhamdulillah tahun ini ramai 110 orang pelajar tingkatan 3 mencapai KPI iaitu tamat 30 juzuk Al-Quran. Terbaik kan sekolah ni sebenarnya. Mahat Tahfiz ni dikategorikan sebagai Mahat Tahfiz Integrasi Sains tau. Dan masa yang kita orang datang ni, ini adalah fasa pertama untuk Mahat Tahfiz ni. Fasa kedua pun dah siap untuk pelajar lelaki, tadi pelajar perempuan, dan sekarang kita melawat juga untuk tapak fasa ketiga. Diberitakan fasa ketiga ni sedang dalam pembinaan sudah 3 tahun sebenarnya dan dijangka siap pada tahun hujung 2027. Mungkin akan mula beroperasi pada 2028 lah. Apa pun boleh tanya info dengan ustaz sendiri ataupun dengan Mahat Tahfiz. Permintaan untuk masuk Mahat Tahfiz ni memang sangat tinggi. Jadi banyak perkara yang kita boleh bantu untuk persiapan fasa ketiga ni.